Ini dia ROG Phone 9 FE, smartphone gaming yang berkuasa tapi dengan harga yang mesra poket. Memang jahat betul weh design dia. Apa yang best tentang phone ni? Jom aku tunjuk dekat korang. First kali, dia punya display memang cantik tau. Ini 6.78 inci AMOLED display daripada Samsung. Biasanya smartphone lain boleh pergi sampai 120Hz refresh rate kan, tapi smartphone ni boleh pergi sampai 185Hz refresh rate tau. Memang laju. Lepas tu yang bestnya, cuba tengok dekat belakang ni. Ada anime vision tau. Dekat belakang ni ada 341 mini LED yang korang boleh design ikut cita rasa korang. Memang cantik lah lampu dekat belakang ni. Boleh letak macam-macam corak yang kita suka. Dari segi performance pula memang lancar tau. Sebab dekat sini ada prosesor Snapdragon 8 Gen 3 dengan 12GB RAM dan 256GB storage. Siap ada 360 cooling system tau untuk memastikan phone sentiasa sejuk walaupun main game dalam jangka masa yang lama. Yang bestnya dekat sini ada air trigger tau untuk korang pakai waktu main game. Maknanya kita bukan setakat boleh tekan dekat skrin, nak tekan dekat tepi skrin pun boleh tau waktu main game. Lepas tu dia punya bateri pun besar tau. Dekat sini ada 5500 mAh bateri dengan pengecasan pantas 65W. Boleh cas sampai penuh daripada 0 sampai 100% dalam masa 39 minit je tau. Memang laju. Walaupun ni gaming phone, korang jangan pandang rendah dekat dia punya kamera tau. Sebab dekat sini ada 50MP kamera dengan OIS. Aku memang kagum lah dengan hasil gambar daripada kamera ni. Sebab walaupun gaming phone tapi dia punya gambar sangat cantik dan jelas. Bukan setakat gambar je tau, dia punya video recording pun memang cantik. Dia ada stabilization yang sangat berkuasa. Kalau nak selfie pun tak ada masalah tau. Sebab dekat sini ada 32MP selfie kamera. Lepas tu ini satu feature yang sangat rare. Cuba tengok, dia ada 3.5 headphone jack. Memang berguna tau headphone jack ni. Lagi-lagi kalau korang main game yang fast pacing, contohnya macam game tembak-tembak. Pada pendapat aku, ROG Phone 9 FE ni memang satu smartphone gaming yang sangat berkuasa sesuai kalau korang nak main game secara kompetitif. Aku rasa spek dekat phone ni memang berbaloi tau. Lagi-lagi dengan dia punya harga yang bawah RM3,000. So kalau korang tengah cari smartphone dengan prestasi tinggi tapi tak nak koyakkan poket, boleh try ROG Phone 9 FE.